Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton sekalian. Saya Adini Mawaddah, pelajar tingkatan 3 akan share kat korang tentang sebuah program yang telah dilancarkan oleh pihak Samtaj pada hari ini. Kalau korang nak tahu, pada tarikh 30 hari bulan 1 2026, Samtaj telah melancarkan sebuah program istimewa di bawah tajuk Anti-Bullying Workshop Educational and Psychological Approaches dengan lawatan delegasi dari Universiti Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah di Indonesia. Apa lagi? Jom kita temu buat diorang. Baiklah, sekarang saya bersama Cikgu Aulia. Cikgu, saya nak tanya, macam mana pengalaman cikgu dekat Samtaj ni ya? Okey, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya merasa senang di Samtaj ni sebab murid-murid, cikgu-cikgunya semua ramah-ramah ya. Ramah-ramah, kita disambut dengan baik, dengan gembira, dan kami juga banyak berbagi ilmu, pengalaman dengan cikgu-cikgu di sini juga. Kemudian semuanya, baik cikgu maupun murid-murid, semangat sekali dalam belajar, mencari pengalaman baru, mencari ilmu baru. Luar biasa sekali, ini pengalaman yang luar biasa karena ini kali pertama saya ke Malaysia. Nah, ini kesannya sangat baik bisa berkunjung ke Samtaj ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cikgu Aulia. Baik, cikgu, apakah harapan cikgu untuk murid-murid Samtaj selepas program ini? Baiklah, saya selaku pengetua mengharapkan sesuatu yang terindah untuk anak-anak syurga Sam Tengku Ampuan Jamaah. Selepas ini tiada dah bully, no bully, dan selepas ini anak-anak Samtaj dipenuhi dengan rasa ketakwaan pada tahap makam yang paling tinggi untuk kesejahteraan dunia dan akhirat demi kecemerlangan akademik dan juga sahsiah. InsyaAllah anak-anak Samtaj terus cemerlang, insyaAllah. Okey, itu dia pendapat pengetua kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Baik, sekarang saya bersama Cik Nur Syamimi selaku penyelaras program pada hari ini. Baik, pada pendapat cikgu, adakah program hari ini akan memberi apa-apa efek kepada murid-murid Samtaj? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini merupakan satu hari yang sangat bersejarah kepada Samtaj, di mana hari ini terdapat 3 universiti daripada Jawa Tengah, iaitu Indonesia, datang berkunjung ke Samtaj untuk mengadakan program buli. Dan di sini saya percaya bahawa kegiatan buli sekarang ini makin meningkat ya. Dan saya percaya juga program pada hari ini dapat memberikan kesan ke atas diri pelajar, di mana mereka tahu kesan buli serta tempat yang sepatutnya mereka laporkan kes ini. Okey, saya rasa sangat memberikan kesalah kepada student. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, itu dia pendapat daripada penyelaras program kita pada hari ini. Sekarang, saya bersama Aminah Damia dan Aminah Rania, wakil pelajar tingkatan 3. Damia, Rania, tadi korang join program tadi, best tak? Ada dapat apa-apa pengajaran? Best sebab tak ngantuk pun. Seronok sebab dia seronok sebab cara dia cakap pasal buli tu. Pengajaran daripada program ni ialah kita janganlah bully seorang tu, sebab nanti mesti mangsa kepada bully tu mesti dia murung ke mesti dia akan rasa macam semua orang tak nak kawan dengan dia. Rania? Perasaan saya sungguh teruja dan juga seronok. Ia juga tidak mengantuk. Dan pengajaran pula kita boleh tahu perkara buli secara mendalam, dan juga kita tidaklah boleh bully dari segi mental dan juga fizikal. Baik, itu saja daripada mereka.